16 Jun 1948, darurat di Tanah Melayu telah diisytiharkan apabila Parti Komunis Malaya telah bertindak melakukan keganasaan. Keadaan ini telah menyebabkan ia menjejaskan kerajaan British untuk mentadbir negara kerana berpendapat bahawa Parti Komunis Malaya mahu menguasai pemerintahan negara. Di bawah pimpinan Pesuruhjaya Tinggi British Sir Edward Gen, beliau telah mengambil keputusan untuk mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu agar membenarkan pasukan keselamatan masuk untuk menghapuskan ancaman komunis. Di samping itu, dasar dekolonisasi British untuk membimbing masyarakat tempatan menerajui pentadbiran selepas merdeka merupakan objektif utama. Pada akhir pembelajaran ini, kamu dapat menyebutkan 4 objektif yang tertera pada skrin ini untuk menyebutkan maklumat tentang sistem ahli. 1949, jawatan kuasa hubungan antar kaum diperkenalkan dalam usaha untuk mewujudkan perpaduan kaum antara Melayu, Cina dan India agar pembinaan sebuah negara bangsa telah diperkenalkan. Anggota jawatan kuasa hubungan antar kaum telah dipimpin oleh Dato' Onn Jaafar, Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz, Sir Malcolm McDonald, Tan Cheng Lock dan E.C. Sitraisingam. Jawatan kuasa hubungan antara kaum ini mengkaji 3 perkara, iaitu mengkaji hubungan antara kaum, membetulkan keadaan politik, sosial, ekonomi kaum dan menjaga keharmonian dan perpaduan dalam usaha untuk mewujudkan kaum yang sejahtera. Berikut merupakan isu-isu yang telah diselesaikan. Dalam politik, ia menyediakan kerajaan sendiri, kedudukan hak istimewa untuk semua kaum diperkenalkan untuk memupuk cintakan negara, agensi memajukan pendidikan ekonomi serta pendidikan yang seragam. Pada tahun 1951, Pesuruhjaya Tinggi British Sir Henry Gurney memperkenalkan sistem ahli yang mana Majlis Perundangan Persekutuan dilatih untuk memerintah negara jika British keluar dari Malaya. Beberapa anggota MPP dilatih mentadbir agensi yang berada di bawah kendalian mereka. Segala portfolio ataupun kementerian dipegang oleh orang tempatan kecuali portfolio ekonomi, perhubungan sosial dan jabatan kerja raya. Sistem ahli ini ada beberapa perkara yang berkait, yang mana yang pertama, sistem ahli ini dilantik dalam kalangan tokoh masyarakat. Yang kedua, sistem ahli dilantik secara langsung oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan nasihat Majlis Raja-Raja Melayu. Setiap anggota terdiri daripada golongan tokoh masyarakat yang mendapat gelaran menteri. Setiap portfolio kementerian wajib mengubah undang-undang untuk pembangunan portfolio. Jadi nampak tak, setiap kementerian ditadbir oleh seorang menteri. Ada menteri kesihatan, pelajaran, perumahan dan sebagainya untuk memastikan mereka ini mampu mentadbir portfolio masing-masing. Jadi, sistem ahli secara ringkas melatih orang-orang Melayu, Cina, India untuk belajar mengurus hal ehwal negara apabila British keluar dari Tanah Melayu. Keadaan ini telah memberikan pengalaman pada orang tempatan yang selama ini pentadbiran dipegang oleh British. Pada hari kemerdekaan, ia dipegang oleh orang tempatan. Kepentingan sistem ahli ini juga mendorong jalan untuk masyarakat Melayu untuk mencapai kemerdekaan. Ia juga melatih masyarakat untuk berkerajaan sendiri, mengukuhkan perpaduan antara Melayu, Cina dan India, dan orang Melayu dan bukan Melayu belajar untuk mentadbir negara. Sistem ahli ini diperkenal sehingga ke tahun 1955. Pada tahun 1955, pilihan raya persekutuan telah diadakan untuk melantik pemimpin utama untuk menarajui pentadbiran negara sehingga kita mencapai kemerdekaan pada 1997.